Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah, merapak syukur kita pagi ini kepada Allah kerana dengan izin daripada Allah kita dipertemukan sama-sama menyambung muzakarah kita. Dan muzakarah kita pada pagi ini berpandukan kepada kertas yang ada pada tuan-tuan lah. Ya, kita nak muzakarah tentang kitab tasawuf. Okey, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab tu tuan-tuan, kita terus kepada perbahasan dia. Sebab kalau kita tak terus perbahasan nanti tak cukup masa. Sebab saya pada pagi ni tuan-tuan, awal-awal saya sebut dulu, saya kena berhenti 7 suku. Saya biasa 7.30 berhenti ataupun pukul 8 kan. Tapi 7 suku sebab saya ada urusan. Jadi hari ni dapat 45 minit dengan tuan-tuan tu, alhamdulillah lah. Baik, insya-Allah tuan-tuan, kita tengok kitab yang kita akan guna pada pagi ini ialah Haqaiqu Anit Tasawuf. Haqaiqu Anit Tasawuf. Ini adalah satu kitab yang membicarakan tentang tasawuf. Tasawuf. Kenapa disebutkan Haqaiqu Anit Tasawuf? Ini saya belum masuk tajuk, muka surat pertama je kita bahas tuan-tuan. Haqaiqu Anit Tasawuf, hakikat tasawuf. Yang mengarang kitab ni ialah Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullah ta'ala. Kita kenal dulu dalam kitab ni tuan-tuan, siapa dia penulis kitab ni. Penulis kitab ni tuan-tuan, kalau mengikutkan apa yang dibahaskan dalam mukadimah, dia tak masuk mukadimah kan. Tapi yang saya nak sebutkan, dia ni adalah merupakan seorang yang nama dia ialah Syekh Abdul Qadir Isa bin Isa. Syekh Abdul Qadir Isa bin Isa, satu orang ulama daripada Syria yang duduk di Aleppo. Aleppo ni kat Syria ada satu tempat Aleppo tuan-tuan. Aleppo ni satu tempat yang zaman Bashar Assad dulu, masa perang antara, orang kata istilah kita lah, istilah dalam berita, antara Sunni dengan Syiah. Padahal bukan Sunni Syiah perang tuan-tuan. Belakang tu antara Rusia dengan mereka. Kalau tuan-tuan baca sejarah Syria, Aleppo ni tuan-tuan pernah diserang. Sampai kalau tuan-tuan tengok gambaran kat Gaza, macam itulah dekat Aleppo tu. Kan? Aleppo Syria. Peperangan itu dalam berita kata peperangan antara Sunni dengan Syiah. Padahal kalau tuan-tuan tengok, belakang dia bukan Sunni Syiah, antara Amerika dengan Rusia. Sebab tuan-tuan tengok ketika jatuhnya Bashar Assad ni yang baru ni, dia lari pergi ke Rusia. Kan? Tu sebenarnya peperangan antara Amerika dengan Rusia. Serupa macam tuan-tuan baca peperangan dekat Ukraine. Tuan-tuan baca perang Ukraine tu sebenarnya Rusia dengan Amerika. Sama juga tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok apa yang ada dekat Palestin sekarang ni. Sama. Cuma kita ni kadang-kadang berita tu tuan-tuan diselewengkan. Jadi kita ni kadang-kadang nampak Sunni Syiah. Musuh sebenar tak nampak. Jadi pengarang kitab ni dia lahir di Aleppo, Syria pada tahun 1920. 1920 Masihi. 1920 Masihi ni, kalau tuan-tuan tengok zaman kejatuhan Islam. Zaman kejatuhan Islam 1920. Sebab kenapa? 1924 kerajaan Uthmaniyah Turki tombang. Jadi 1920 tu dekat-dekat nak tombang lah tu. 1924 kerajaan Uthmaniyah Turki tombang. Jadi kita tuan-tuan nak kenal Abdul Qadir Isa ni, kena kenal juga sejarah dunia.
pagi-pagi ni kita nak buka kitab tasawuf tapi kena buka sejarah dunia dulu. Sebab mengenal orang ni. Di Aleppo ataupun dalam bahasa Arab, Aleppo ni tempat dipanggil Al-Halab. Halab tu dipanggil Al-Aleppo. Baik. Kemudian tuan-tuan, dia ni matinya tahun 1991. Pengarang kitab ni. Lahir 1920, mati 1991. Jadi berapa tahun umur dia tuan-tuan? 1991 dia mati. 1920 lahir. Jadi tolaknya tinggal 70 apa? 71 lah. Itulah umur dia. Wafat dia tahun 1991. Dia ni tuan-tuan bertarekat. Oleh kerana belajar tasawuf ni orang biasanya dia akan sebut tarekat. Dia ni bertarekat Sazuliyah. Tarekat Sazuliyah. Tapi kalau kita baca manakib dia ni mula-mula pernah bertarekat Al-Qadiriyah. Qadiriyah ni nisbah kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Tapi lepas tu dia ambil juga tarekat Sazuliyah. Sazuliyah. Dia ni Al-Hasani, nisbah tarekat Sazuli. Dia ni adalah merupakan ulama hebat Syria. Ulama hebat. Dan secara ringkas tuan-tuan yang saya nak sebut, kitab yang ditulis ini adalah merupakan tulisan yang disebut oleh beliau mendepani satu keadaan pada masa beliau hidup. Apa dia mendepani tuan-tuan? Orang menggambar negatifkan tasawuf. Orang menggambarkan negatifkan tasawuf, satu. Yang kedua, ada juga tasawuf yang mutatarrifah. Satu saya sebut tuan-tuan, macam mana kitab ni boleh keluar? Maknanya tulisan kitab ni dia boleh keluar. Maka suasananya ialah ada golongan orang yang dia mengingkari tasawuf. Jadi golongan orang yang dipanggil menolak syubhat, golongan-golongan yang menolak tasawuf. Ada jenis golongan itu. Sebab kalau tuan-tuan tengok zaman kita inilah tuan-tuan zaman kita ni ada golongan yang kalau tuan-tuan biasa dengar kaum tua dengan kaum muda. Pernah dengar tuan-tuan? Kaum tua dengan kaum muda bertembung tu, maka kaum muda dia tak suka dengan tasawuf. Ataupun senang kata orang golongan ahli hadis. Orang ahli hadis dia pegang tu je, dia tak akan pegang hak yang lain. Jadi bertembung tu. Zaman Syekh Abdul Qadir Isa ni bertembung golongan ni tuan-tuan. Nak golongan orang yang menolak tasawuf. Jadi dia tulis kitab ni untuk tolak syubhat tu, satu. Yang kedua juga dia tulis tu kerana zaman dia tu ada golongan ahli tasawuf tapi mutatarrifah. Mutatarrifah ni golongan menyeleweng. Ada juga tuan-tuan orang pegang tasawuf duk menyeleweng juga. Kan? Dia nampak macam nak beramal tapi menyeleweng. Kenapa? Dia punya prinsip-prinsip ataupun rukun-rukun dia tak dipahami betul. Maklumlah tuan-tuan, biasanya kan orang macam ni, saya contohkan. Golongan orang sebelum dia jadi profesional, kan sebelum profesional dia ada guru dia. Kan? Macam badminton, dia mesti ada sifu dia. Kan? Tapi bila dah dapat dia punya gelaran profesional tu, dia tinggalkan guru dia. Tu yang menyasar habis. Faham tuan-tuan? Orang ni kalau dia nak betul tuan-tuan, sampai mana-mana pun dia tak boleh tinggal dia punya guru dia. Kenapa? Sebab kata ulama, man la syaikhun lahu fa syaitanu syaikhun lah. Orang yang tak ada guru, setan guru dia. Tu kena jaga-jaga tuan-tuan. Sebab itulah dia kata perjalanan ni masa zaman Abdul Qadir Isa rahimahullah taala, zaman dia ada golongan beramal tasawuf tapi mutatarrifah, melampau ataupun menyeleweng. Tu kedudukan dia. Jadi kedudukan ni tuan-tuan, lahirlah kitab ni. Lahirlah tulisan ni. Nak mendepani dua keadaan tu. Satu, golongan orang yang anti tasawuf. Yang kedua, golongan ahli tasawuf tapi melampau. Yang ketiga ada tuan-tuan. Apa dia? Iaitu golongan di luar daripada orang dua keadaan tu. Iaitu golongan orang-orang barat. Tuan-tuan tengok tulisan orang barat tuan-tuan. Kalau dia tulis soal masalah kesufian, kadang-kadang lebih hebat pada
pada kita. Kenapa? Sebab tuan-tuan kena tengok, dia ikut akal dia, ikut logik dia, tanpa panduan daripada syarak. Jadi kitab ni menggabungkan antara tuan-tuan Al-Quran dengan hadis dan testimoni ruhaniah para alim-alim ulama. Dia kena faham tu. Macam tuan-tuan tengok naik kereta api, kan? Naik kereta api tu tetap berubah. Contoh saya kata, daripada kereta api senandung malam kepada kereta api laju. Kan sekarang ni apa namanya? Kereta api apa dia panggil? Apa? ETS lah. Tu gitulah lebih kurang. Senandung malam dulu, lepas tu ETS. Dia berubah badan sekalipun tuan-tuan, tapi tuan-tuan tengok bawah dia mesti lekat kat railway dia. Kalau dia tak lekat kat railway, confirm tergulik. Ibarat gitulah tuan-tuan. Orang ni dia hebat mana sekalipun, kalau dia masih lagi dekat rail dia tu, selamat. Tapi kalau dia dah cuba nak keluar pada rail, memang tergulik. Macam itulah kategori orang mempelajari tasawuf. Itulah orang ini, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Isa ni, dia tulis kitab ni dalam keadaan suasana masa dia macam tu. Jadi kitab ni nanti tuan-tuan akan tengok bagaimana menggabungkan antara Quran dan hadis Nabi dan juga kalam-kalam para ulama-ulama tasawuf dalam memahami perjalanan tersebut. Itulah lahirlah kitab ni. Sebab tu saya tuan-tuan pagi ni rojokkan kena ada dia punya kitab. Dan kita kena kenal juga penulis ni macam mana, zaman bila. Jadi penulis ni sebenarnya mati dah. Mati dah. Kita belajar kitab orang dah mati. Kan? Kenapa? Sebab kita nak hidupkan hati kita yang lama mati. Tuan-tuan. Kan? Saya nak tanya tuan-tuan, hati tuan-tuan lama hidup ke lama mati? Cuba tanya. Cuba tuan-tuan tengok balik. Hati kita ni lama hidup ke lama mati? Sebab saya kata macam tu, kenapa? Saya gunakan satu kaedah yang biasa orang kata apa? Ni bukan biasa, dalam kitab-kitab disebut tuan-tuan. An-nasu niyam iza matu intabahu. Manusia tu dia tidur, bila mati baru dia bangun. Kita tengok mata kasar, manusia tu belum mati dia bangun, bila dah mati dia tidur. Tapi ulama punya pemahaman, manusia tu masa dia hidup ni dia tidur. Masa mati baru dia bangun. Macam mana nak faham benda tu? Macam mana nak faham benda tu, tuan-tuan? Fahamnya, tadi saya sebut, kita punya perbahasan dia untuk tak lari, dia kena rujuk pada Quran. Dalam Al-Quran ada ayat bunyi macam ni. Surah Al-Mu'minun, juzuk yang ke-18. Saya tunjukkan ayat dia, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh nota kaki tu dekat kitab tu lah. Sebab tu kena guna kitab tu. Surah Al-Mu'minun tu juzuk yang ke-18. Ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah ayat 99. 99 ayat 100. Muka surat 348. Itu dalam Quran, muka surat 348. Saya punya perbahasan ni tuan-tuan boleh tulis catat dekat kertas ni, kan? Dekat kertas ni. Sebab tu saya kata kena ada tulisan ni, kan? Kalau tuan-tuan tak nak catat kat kertas, tuan-tuan dobit dekat ni. Mindset tuan-tuan. Dobit tu. Tapi mindset ni tuan-tuan, kita ingat dobit kat situ. Tuan-tuan tahu dobit? Catatan tepi lah mungkin. Dobit. Kita kalau dobit pakai mindset, nanti lepas ni nampak nasi lemak, hilang dobit tu. Kan hilang dobit tu. Jadi sebab tu kena ada kertas tu. Baik. Jadi tuan-tuan, saya punya hujah tadi, manusia tu dia tidur, bila mati baru dia sadar. Kenapa? Berdasarkan ayat 99 dan 100, surah Al-Mu'minun. Ni kupasan dia. Dia kata apa? Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'u la'alli a'malu salihan fi ma tarak kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min wara'in barzakhun ila yaumil ba'tsun. Jumpa tak tu? Tak jumpa? Dah jumpa? Belum jumpa lagi. Ayat dia dah jumpa belum? Cuba baca makna dia. Mudahan golongan yang luput ingkar itu apabila sampai ajal maut pada salah seorang di antara mereka, kata ia, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku hidup semula di dunia. Supaya aku menunjukkan amal-amal soleh dalam perkara yang telah aku tinggalkan. Tidak, masa
akan dapat kerana kata itu hanyalah kata-kata yang dia sahaja yang mengatakannya. Dan di hadapan mereka ada alam barzah yang mereka tinggal tetap padanya hingga hari yang mereka dibangkitkan semula. Okey, cukup. Ayat ni kata gini tuan-tuan Orang ni bila dia mati hatta idza ja'ahumul maut, bila seorang itu datang kematian, qala, dia berkata. Ayat biasa orang bercakap ni hidup ke mati? Bercakap ni hidup ke mati? Hidup. Tapi dalam Quran ni orang mati dia bercakap. Orang mati dia bercakap. Inilah Quran kata. Artinya yang bercakap itu adalah roh dia. Roh dia bercakap. Apa roh dia bercakap? Qala rabbirji'un. Bila dah mati tu dia kata dengan Allah, ya Allah, aku nak balik semula atas muka dunia. Kenapa nak balik? La'alli a'malu solihan. Kami nak amal soleh. Artinya apa? Masih hidup dia tak buat amal soleh. Bila dia mati baru dia nampak rupa-rupa amal soleh ni ada manfaat lepas mati. Ada manfaat lepas mati. Jadi dia nak hidup balik. Artinya ayat inilah yang dikatakan oleh para ulama, orang ni masa hidup dia tidur, masa mati baru dia bangun. Kan? Tuan-tuan tengok, saya contohkan gini. Berapa ramai tuan-tuan kesan bang subuh Pak Bilal tu orang dengar. Tu tuan-tuan, kan? Tadi malam tidur, Bilal pagi dia bang. Berapa ramai orang yang bangun dengan panggilan Bilal tu. Padahal kalau bangun tu melaksanakan semayang tu kefarduan, amal soleh, kan? Jadi maknanya ramai tuan-tuan kalau tengok taman ni, taman Bukit Pasir kan? Berapa ramai penduduk? Agak-agak pengungsi penduduk apa? Islam lah. 700-800. Pagi ni banyak ni je ada. Kan contohlah, nak beri contoh. Padahal yang kita tanya yang hidup tu semua hidup sihat lagi, otak tak gila, telinga dengar, mata nampak. Tak? Tapi kalau tengok perbahasan ni, patutnya orang yang mukallaf pagi ni dia tahu dia datang surau semayang. Tapi ramai tak? Itu yang nak masukkan. Orang ni masa dia hidup, dia tidur. Tapi bila dah mati baru dia perasan. Rupa-rupanya semayang berjamaah tu ada pahala. Rupa-rupanya dengar kuliah tu ada pahala. Kan? Kadang-kadang orang ni tuan-tuan, bukan kadang-kadang, masa dia hidup, dia pun tak nampak betul-betul. Macam mana? Contoh. Tuan-tuan pergi warung pagi ni. Contoh tuan-tuan, tuan-tuan jumpa orang tanya tuan-tuan, Ji, engkau asyik dengar kuliah pagi ni, kau dapat apa? Tu yang cakap orang mati ke orang hidup? Orang hidup. Dia tak nampak tu kelebihan tu. Dia tak nampak. Bila dia nampak, tunggulah dia mati nanti. Barulah dia nampak. Tu yang dikatakan oleh para ulama. Tu yang saya tanya, tuan-tuan nanti tuan-tuan ni hidup ke mati? Jawapannya apa tuan-tuan? Jawapannya apa? Kalau tengok tuan-tuan pagi ni tadi semai subuh dengan duduk kuliah, hati tuan-tuan hidup. Boleh faham tuan-tuan? Tapi tak tahu nanti lepas ni keluar mati kejap. Tu tuan-tuan. Sebab tu nak sebutkan manusia tu dia kena sentiasa sedar. Sebab kenapa? Kita ni kalau memperbahaskan dengan lebih dalam, setiap manusia tu ada dua jenis roh. Nama jenis lah. Nama jenis roh tu. Itu kenyataan ulama' lah. Apa nama roh tu? Satu dipanggil ruhul hayah. Satu lagi dipanggil ruhul yaqazah. Satu dipanggil ruhul hayah. Tuan-tuan jangan pelik. Sebab tuan-tuan suruh saya ajar tidak tasawuf kan. Jadi istilahnya agak pelik-pelik sikit. Tapi selama mana tuan-tuan ada guru, tuan-tuan jangan bimbang. Kan? Kalau tuan-tuan tak tahu jawab, tuan-tuan kata, siapa ajar? Tu Ustaz Segamat ajar. Gitu, senang kita. Kan? Dia ada orang yang nak kita letakkan nisbah tu, sandarkan. Baik. Ulama kata, kita ni manusia ada nama satu ruhul hayah. Dipanggil roh hidup. Satu lagi ruhul yaqazah. Roh sedar. Tu dua dia. Apa beza antara keduanya tu? Roh sedar ni macam tuan-tuan sekarang ni. Tuan-tuan sekarang ni. Sekarang ni tuan-tuan sedar dah, tak tidur dah. Kan? Itu dipanggil tuan-tuan ruhul hayah tadi, ruhul yaqazah dah balik pada tuan-tuan dah. Tadi masa tuan-tuan tidur tu, ruhul yaqazah dia pergi. Kan? Yang ada tu ruhul hayah je. Kalau ruhul hayah pun tuan-tuan keluar juga, dah boleh sembahyang mayat dah. Boleh faham tuan-tuan? Dah boleh sembahyang mayat. Tu. Jadi kita ni ada ruhul hayah, roh hidup,
Yang kedua, ruhul yaqazah, ruh sedar. Kalau ruh sedar ni keluar, memang kita tidur. Tapi kalau ruhul hayah kita keluar, kita mati. Macam mana nak faham benda ni? Ada ayat Quran dia. Allah Ta'ala sebut macam ni. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah tu mematikan orang ketika ajalnya sampai dan dia memegang akan rohnya ketika dia tidur. Belum mati, masa mati sungguh baru dia mati. Tapi masa tidur, dia tak mati. Jadi ketika itu, roh sedar dia pergi jalan. Sebab tu tuan-tuan, kadang orang duduk tidur ni, dia pergi jauh. Dia boleh jumpa member dia dekat Amerika. Dalam tidur tu. Tak gitu tuan-tuan. Kadang-kadang dia tidur tu, dia perasan, aku ni macam kahwin lagi. Dalam tidur tu. Ini contoh je tu tak. Ini contoh. Saya nak gambarkan. Saya nak bagi gambaran mudah je. Bukan susah-susah. Saya punya gambaran simple je. Jadi tengok tu, sekali sadar-sadar atas katil lagi. Kan rupanya. Kenapa? Hak yang tadi roh sedar, roh yaqazah tu pergi jauh. Tapi bila dia balik, sudah balik lah. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan duk pergi tadi, tuan-tuan balik, tak balik-balik. Faham tuan-tuan? Tak balik-balik. Tu mana ruhul hayah hilang dah. Mati dah tu. Bolehlah semayang mayat. Tu kedudukan. Setiap manusia tu ada kedudukan itu. Itu yang saya kata tuan-tuan. Kita punya hati ni hidup ke mati? Jawapannya tuan-tuan dengan perbahasan saya, tuan-tuan boleh jawab sendiri. Kan? Tuan-tuan boleh jawab sendiri. Sebab tu kena ada ilmu tu. Kalau tak ada ilmu tu payah. Tu. Kalau tak ada ilmu, maka menyasar habis nak faham. Kan? Menyasar habis nak faham. Baik. Habislah perbahasan tu tuan-tuan, kita masuk kepada buku ni. Tuan-tuan tengok muka surat 1 tu. Dia sebenarnya ada muka surat awal tu, ada mukadimah, ada penerangan cerita pengarang kitab ni. Kan? Tapi nak sebutkan tadi secara ringkas. Tuan-tuan tengok dalam bab yang pertama tu. Ya. Bab yang pertama tu disebut kat situ pengertian tasawuf. Yang kita nak belajar tasawuf ni, tuan-tuan kena ingat tuan-tuan bulan lepas kita punya perbahasan. Mana hadis yang saya sebut kita belajar kitab ni? Kitab tasawuf ni. Mana datang kitab tasawuf tu? Saya sebut pada perjumpaan kita bulan lepas, asas kepada hadis yang Nabi sebut ialah riwayat Sayyidina Umar. Bila sahabat Nabi tanya tentang ihsan. Apa dia ihsan? An ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Hadis tu. Yang saya dah sebut dulu. Jadi hadis itulah. Jadi kita punya perbahasan tasawuf ni berasas kepada itu. Ada orang kata tasawuf ni dia tak guna perkataan tasawuf, dia guna perkataan akhlak. Pun sama juga. Ataupun adab pun sama juga. Ya, tasawuf ke, adab ke, akhlak ke, ataupun ilmu ihsan. Semua tu betul. Itu betul belaka. Cuma kita ni dekat tempat kita ni dikenali dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Siapa yang duk cakap? Ni kita bahas dalam kitab ni dia kata. Dalam bab nak memahami pengertian tu, pengarang kitab ni dia letakkan 4 benda yang kita kena tahu. Dalam kita nak tahu apa makna tasawuf tu, ada 4 benda yang kita kena tahu. Apa dia? Tuan-tuan tengok kat situ. Pertama, ta'rif tasawuf. Ta'rif ni makna tasawuf. Yang kedua, asal kalimah tasawuf. Mana datang kalimah tu? Kan? Macam kita duk sebut-sebut kan? Mana datang kalimah Taman Bukit Pasir tuan-tuan? Kan? Kita tahu dah sini Taman Bukit Pasir. Tapi mana datang kalimah tu? Taman Bukit Pasir. Sebab taman tu sebelah dekat Bukit Pasir tu. Jadi senang pada nisbah kepada situ. Lepas tu sebelah pula dengan sungai sebelah tu Tasik tu. Yang banyak pasir. Kenalah syarah macam tu. Jadilah tempat penempatan baru yang bukan istilah kampung, diletakkan Taman Bukit Pasir. Tu. Kan? Sama juga nisbah Surau Kausar. Tuan-tuan bagi nama. Tu kenapa? Sebab nama surau, sebelah tu pun ada surau. Sebelah sana pun ada surau. Yang sana Surau Kolam. Yang sini Surau Kausar. Nisbah Surau Kausar ni nisbahnya nama mana tuan-tuan ambil? Kod ada orang dulu ada nama Haji Kausar. Kod gitu, nisbah Kausar. Jadi yang saya nak gambarkan tadi tu, kalimah tu timbul, dibahaskan bab tasawuf. Pertama pengertian, nombor 2 asal kalimah tu dari bermana. Nombor 3, dia kata perkembangan ilmu tasawuf.
Tu nak belajar tasawuf tu perkembangan tu. Bila dah tahu kalimah, asal timbulnya perkembangan tu macam mana. Kan? Sebab zaman Nabi kita tak dengar cerita tu. Zaman Nabi ilmu akhlak. Kan? Tuan-tuan tengok ini hadis. Kalau tuan-tuan belajar ataupun dengar maulid, ni biasa, dua hadis ni biasa disebut. Dia kata apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ni diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian Nabi pula tuan-tuan disebut oleh Aisyah, kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi ni Quran. Kan? Jadi itu yang disebut ilmu akhlak. Tiba-tiba datang tasawuf. Macam mana datang tasawuf ni? Ada ke zaman Nabi atau senibah mana? Ni ada nombor 3, nanti kita bahas perkembangan. Nombor 4, dia kata kepentingan ilmu tasawuf. Kenapa kena belajar? Ilmu ni kenapa kena belajar? Kan? Tu. Ini dia sebut 4 benda secara asas. Nanti kita bahas satu-satu. Macam tuan-tuan, kalau saya tanya, kenapa tuan-tuan perlu makan? Apa? Nak hidup bukan sebab lapar. Kan? Tu. Kan? Kalau tuan-tuan kata, kenapa sebab kita makan? Kita jawapannya kerana nak hidup. Jadi kalau macam tu, hidup untuk makan. Jawapan dia gitu. Kan? Sebab hidup nak makan tu, kenapa kita makan? Kita pun letak kerana nak hidup. Jadi dia punya resolusinya hidup untuk, tu tak kena. Jadi kenapa kita makan? Sebab lapar. Kan? Bila lapar baru makan. Tak gitu? Tak lapar tak makan. Baru ikut Nabi. Kan? Kalau hidup untuk makan, selagi hidup makan lah. Itu yang kita duduk makan gila-gila tuan-tuan. Pagi makan, pukul 10 makan, nanti tengah hari makan, petang makan, jam malam pun makan, dinner malam. Kemudian ada lagi, tengah malam. Apa dia panggil tengah malam tuan-tuan bahasa kita? Apa dia? Sahur lain, itu pagi. Tengah malam tu makan apa panggil? Bukan mentong, batok. Tu panggil. Itu istilah dia. Tu tuan-tuan. Jadi artinya setiap sesuatu tu dia ada kepentingan, ada keperluan. Tasawuf ni pun ada kepentingan dan keperluan. Kenapa kita perlu belajar? Kan? Ni dia sebut 4 benda yang akan kita kupas satu-satu. Baik. Tuan-tuan tengok lagi. Ta'arif tasawuf, kita ambil nombor 1. Ni tadi tengah-tengah saya syarah tu tiba-tiba ada masuk soalan tuan-tuan. Dia ada masuk soalan. Apa soalan? Kita tengok tuan-tuan. Ni saya seronok tuan-tuan kan. Kat tengah mengajar, kalau tuan-tuan ada soal, tuan-tuan pergi WhatsApp kat saya. Saya terus jawab dekat kuliah, senang. Kan? Ni soalan. Soalan dia bagus tak? Soalan dia kata, macam mana kalau ikut guru? Tadi kan saya sebut, man la syekhun lahu fa syaitanu syekhun lahu. Orang tak ada guru, syaitan guru dia. Jadi dia punya soalan, macam mana kalau ikut guru? Guru tu ada yang tak betul. Kan? Tapi sebab berguru, ikut aja. Sebab yang ikut tak ada ilmu. Sebab rasa guru tu betul. Apa aja yang dibawa. Ni soalan bagus tu. Kan? Dia kata ikut guru. Guru pula ada tak betul. Kan? Tapi oleh kerana dia berguru, dia tu bukan guru, dia ikut je lah apa guru kata tu. Saya nak sebut jawapannya macam ni, tuan. Sebab tu semua pertimbangan guru kita ni, walaupun seorang mursyid, walaupun seorang guru tarekat ke apa sekalipun, guru bahasa ke, guru agama, dia punya tok guru besar dia lah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi role model dia adalah Nabi. Jadi kira-kira seorang itu berguru bukan dia bawa kepada mengenal guru dia. Dia kena bawa mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ikutan yang tak ada kekurangan maupun salah silap. Pak Nabi. Kan? Jadi tuan-tuan kena faham satu benda. Tuan-tuan belajar dengan saya kitab tasawuf, tuan-tuan jangan ikut saya. Saya pun belum tentu betul. Boleh faham tuan-tuan? Boleh faham? Tapi dah tuan-tuan minta mengajar, saya ajarlah. Yang mana saya boleh ajar. Jadi tuan-tuan kena guna akal. Timbang tara tu. Timbang tara. Jadi seorang guru, dia ajar tadi tu untuk mengenal Allah dan mengenal Rasulullah. Bukan kenal diri dia. Boleh faham tuan-tuan? Nanti kalau kenal diri dia, nanti diistilahkan dalam perbahasan ilmu, dipanggil ta'asub. Kan ta'asub. Ada jenis orang ta'asub. Ta'asub ni apa tuan-tuan? Dia ikut membabi buta.
Dia tak kira betul tak betul, dia main ikut aja. Tu tak kena. Sebab tu dalam kitab ni saya sebut awal-awal, dia punya perbahasan mesti ada Al-Quran, mesti ada hadis Nabi. Sebab kita nak kena kenal Allah dan kenal Nabi, bukan kenal guru. Cuma oleh kerana kita ni jenis tak pandai ataupun bahasa kasarnya Elias bodoh, minta maaf cerita tu. Jenis kita tak pandai ataupun jenis bodoh, jadi kita kena cari guru. Boleh faham tuan? Jadi guru pula lebih pandai pada kita. Jadi kita yang banyak tak pandai. Jadi ikutlah kita pada seorang guru yang kita itibak tadi, moga-moga dengan kita ikut tadi betul. Boleh faham? Tu. Jadi guru lain pada Rasulullah. Saya sebut balik. Guru lain pada Rasulullah memang terdedah dengan silap dan salah. Kerana apa? Rasulullah maksum. Dia terpelihara. Rasulullah ni dia maksum. Allah Ta'ala kata apa? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Juzuk 26 surah Al-Fatuh ayat 1 dengan 2. Allah Ta'ala kata Nabi ni diampun dulu, diampun dosa dulu dan akan datang. Dia tu maksum. Nabi kita ni maksum, terpelihara. Lain pada Nabi, dia tak maksum. Walaupun dia nama tutup guru ustaz sekalipun, dia tak maksum. Tetapi oleh kerana arahan Allah, arahan Nabi, kena pegang Allah, pegang Rasul, pegang Quran dan pegang hadis. Kita ni sebagai anak murid, selama mana kita nampak tok guru tu tak bertentangan dengan Quran hadis, ikutlah. Kan? Tapi kalau duk bertentangan dengan hadis, jangan ikut. Contoh macam mana? Tok guru tuan-tuan, contoh mana-mana ustaz lah yang dipanggil tok guru. Tuan-tuan faham mana-mana ustaz? Dia boleh baca Quran. Dia boleh baca kitab hadis. Dia boleh baca kitab mana-mana kitab disyarah. Maka dia hurai tak salah, betul. Wajib ikut tak? Wajib ikut tak? Tapi tiba-tiba dia duduk sarapan, dia merukuk. Ni contoh lah tuan-tuan, contoh merukuk. Duduk merukuk. Tuan-tuan guna pertimbangan akal. Kan? Atau dengan syarat. Tuan-tuan nak ikut tak tu? Dia merukuk. Nak ikut tak ikut? Macam ibu-ibu. Jawapannya nak ikut tak ikut? Tadi kita belajar dah kitab dia boleh baca, Quran dia boleh baca. Tiba-tiba dia merukuk. Tuan-tuan nak hukumkan lagu mana? Ni tok guru tu. Ustaz tu. Agak-agak tuan-tuan nak lagu mana? Ikut ke tak ikut? Kalau tuan-tuan memang kaki rukuk, memang ikutlah. Kan? Dia kata, aku ada panduan. Aku rukuk ni ada panduan. Kenapa? Tok guru aku pun rukuk. Tu dia punya hujah dia. Dia tak ada Quran, tak ada Nabi. Ini tak betul. Ini tak betul. Tu kita kena ikut benda yang betul aja. Sebab lain pada Nabi ni dia tak maksum. Walaupun nama dia ustaz sekalipun, dia ada silap dan salah. Jadi kena ikut yang betul, jangan ikut yang salah. Sebab tu tuan-tuan tengok hari Jumaat tuan-tuan Pak Imam selalu kata fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu ada masalah apa pertelagahan, kamu kena rujuk Allah dan Rasul. Maknanya Al-Quran dan hadis. Tapi oleh kerana kita sendiri pun tak faham Quran hadis, jadi kena cari tok guru lah. Kena cari ustaz. Berpada dengan apa yang ada. Sebab yang kita jumpa tu ya. Kan? Yang kita jumpa tu. Cuma lebihnya apa? Ustaz reti baca kitab, kita yang tak reti. Jadi kita duduk belajar. Kan? Tu. Jadi kita belajar ni tuan-tuan, memanglah tak sempurna. Kan? Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak sedekah, tunggu jadi kaya ke atau tunggu tuan-tuan ada duit? Mana satu tuan-tuan nak buat? Apa dia? Ada duit, bukan kaya kan? Artinya bersedekahlah sehingga kamu jadi kaya. Betul tak? Tu. Tuan-tuan nak pergi surau masjid, tuan-tuan tunggu ikhlas ke? Tuan-tuan kena belajar ikhlas. Mana satu? Tuan-tuan pergi surau masjid, tuan-tuan kena beribadat ikhlas kerana Allah. Tapi biasa kita pergi tuan-tuan, adalah hati. Kita baru nak pergi je, haji tu ada pula. Hati kita dah mula berkata-kata. Jadi tuan-tuan kena beramal memang wajib ikhlas. Kan? Tetapi dalam keadaan amal tu ada dia punya halangan. Jadi tuan-tuan beramal ikhlas ke ataupun apa? Kita ni beramal tunggu ikhlas ataupun kita belajar ikhlas, berusaha ikhlas. Mana satu? Berusaha kan? Bila berusaha ada tak silap salah dia?
Jadi tu manusia, innal insan la yakhlu an khata'i wa nisyan. Manusia tu tak sunyi daripada silap dan salah. Saya nak contohkan macam ni. Ni contoh falsafah tuan-tuan, bukan falsafah mantik. Ni cawan, dalam ni tuan-tuan bayangkan ialah air kopi. Air kopi. Air kopi ni tuan-tuan nak bersihkan. Nak ganti dengan air jernih. Ni. Okey, saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan punya ilmu, ni air kopi hitam, nak ganti air jernih. Ikut ilmu tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak ganti? Apa dia? Apa? Tuang? Tuang macam mana tu? Tuang ni dulu ke, baru masuk ni ke, atau macam mana? Saya nak tanya tuan-tuan. Ni saya punya misal simple aja. Ni gelas tuan-tuan kan? Pada dalam ni ada air kopi. Jadi sekarang kita nak pastikan air kopi ni ganti air kosong ni yang jernih ni, kan, masukkan kat sini. Teori tuan-tuan punya faham macam mana? Tuan-tuan buang yang hitam, yang kopi, tuan-tuan ambil ni, ataupun tuan-tuan ambil ni, yang tu tak buang, tuan-tuan tuang je. Atau macam mana satu? Apa dia? Minum dulu baru tuang kan? Itulah PL tuan-tuan tu. Saya sebenarnya ada huraian tu, saya nak huraikan tu. Saya cuma tanya ilmu tuan-tuan tu. Tuan-tuan nak buat macam mana cara nak hilangkan nak ganti kopi tu. Tuan-tuan nak ganti lagu macam mana? Cara macam-macam kan? Cara tuang boleh. Cara kosongkan lepas tu tuang. Cara yang kedua tak payah tuang, kita tuang saja gitu, kan? Jadi tuan-tuan nak macam mana? Cara ketiga tadi minum dulu kan. Tu kan. Tu. Dia macam mana tuan-tuan pilih? Yang kedua kan. Tuan-tuan tak payah buang. Tuan-tuan ambil tu, tuan-tuan tuang. Nanti masa tuan-tuan tuang nak ganti, yang hitam tu keluar. Tu kan? Itulah sebenarnya diri tuan-tuan. Itulah sebenarnya diri tuan-tuan. Yang saya nak sebut, kalau tuan-tuan guna cara pertama, tuan-tuan tuang dulu. Tuan-tuan nak bunuh diri tuan-tuan ke? PL hitam tu, PL jahat tuan-tuan dulu. Jadi tuan-tuan nak jadi baik, tuan-tuan bunuh dulu diri baru nak jadi baik. Mati lama dah tuan-tuan. Boleh faham? Jadi kalau tuan-tuan minum dulu, memang tuan-tuan terus jadi jahat. Tapi caranya ialah, tuan-tuan tengok, yang hitam ni tadi memang dah ada dalam diri kita dah. Tapi kita tuang ni tuan-tuan. Kita tuang duk baik-baik. Kan? Jadi bertukar tak hitam jadi jernih. Tapi masa nak tuang tadi tu tuan-tuan, yang hitam tu duk keluar. Kan? Yang saya nak kias macam ni. Masa tuan-tuan pegang tasbih, Astaghfirullahaladzim, nak apa dosa ni? Kan? Masa tu perangai tak elok nampak juga tu. Itu maklumlah tuan-tuan, baru tengah nak bersihkan. Tu fahaman saya. Sebab tu tuan-tuan tadi orang kata, kita nak cari orang, tok guru, macam Nabi. Tak jumpa tuan-tuan. Nabi dah mati dah meninggal. Yang ada yang depan tuan-tuan tu. Kan? Nampak macam bagus kan, tapi belum tentu. Itu fahaman je. Boleh faham tuan-tuan? Tu kan senang faham tu tuan-tuan. Ni bukan ilmu falsafah, ilmu nak memahamkan. Kadang-kadang kalau tak macam tu tak faham-faham tu. Kan? Kadang-kadang kopiah kat atas ni kita cakap faham tak? Tak berapa faham. Tu yang masalah tu tuan-tuan. Kan? Jadi kena cari satu perumpamaan. Tu kaedah dia. Nak bagi faham. Boleh faham tuan-tuan? Okey, tengok balik dalam kitab. Dia kata Qadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala berkata. Dia kata tasawuf itu suatu ilmu yang diketahui dengannya keadaan penyucian jiwa dan pembersihan akhlak serta mengimarahkan zahir dan batin bertujuan mencapai kebahagiaan yang abadi. Ini terjemahan Melayu. Dalam bahasa Arab dia kata at-tasawuf ilmun tu'rafu bihi ahwalut tazkiyatin nufus wa tasfiyatul akhlaq wa ta'miriz zahir wal batin linai sa'adatil abadiyah. Itu dalam kitab Arab dia. Kitab Arab dia. Saya baca ni dalam sini saya gunakan kitab Arab sekali tuan-tuan. Ya. Baik. Pertama, sebelum nak ta'rif, siapa yang cakap? Yang cakap ni nama Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Siapa orang ni? Orang ni tuan-tuan adalah ulama yang ulama hebat dalam mazhab Syafi'i. Kalau tuan-tuan nak pergi makam dia, saya tuan-tuan Allah izin dapat pergi sampai makam dia. Makam dia ni ada dekat Mesir, dekat Kairah. Bersebelahan dengan makam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam kita Syafi'i. Tuan-tuan pergi kat Mesir, dekat Kairah. Tuan-tuan pergi kat masjid Imam Syafi'i.
Masjid Imam Syafi'i. Sebelum tuan-tuan sampai, nanti tuan-tuan jumpa lalu dekat Tok Guru Imam Syafi'i punya kubur. Iaitu Imam Waqi' namanya. Kan Imam Syafi'i ini dia pernah dulu, dia jumpa dengan Imam Waqi'. Dia pernah ngadu. Dia kata, syakautu ila Waqi' suha hifzi. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa innal ilma nur. Fa innal ilma nur wa nurullah la yaqzibu fi qalbil 'asi. Apa maksud dia tuan-tuan? Imam Syafi'i ni saya nak cerita pasal Zakaria Al-Ansari tu. Tapi dia punya cerita tu ada laluan dia. Jadi Imam Syafi'i ni dia pernah jumpa Tok Guru dia. Dia kata apa? Syakautu ila Waqi'. Aku pernah ngadu kepada Tok Guru aku Waqi'. Apa aduan dia? Su'a hifzi. Hafalan dia tak berapa cantik. Bukan ingatan tak cantik, hafalan. Ingatan dia bagus, tapi hafalan. Macam tuan-tuan kan, kejap belajar ingat, lepas tu makan nasi lupa balik dulu. Kan? Hafalan tak berapa dah. Macam ibu-ibu lah kan. Dah tua-tua ingatan macam mana? Kuat lagi ke tak? Kena dengan Alzheimer, tak ingat. Kunci nak letak mana, tak ingat dah kan. Baik. Jadi Imam Syafi'i ini dia ngadu ke Imam Waqi', dia kata hafalan dia tak berapa, tak berapa cantik. Maka dia kata fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Tok Guru aku memberi petunjuk supaya tinggalkan maksiat. Kenapa? Dia kata fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun. Kerana ilmu tadi itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yaghsibu fi qalbil 'asi. Cahaya ilmu Allah Taala tidak akan diletak kepada hati orang yang ada maksiat. Jadi kira-kira tuan-tuan kita ni jenis yang dah tua-tua nak membersihkan hati kita. Jadi nak membersihkan hati itu dipanggil tazkiyatun nafas, tazkiyatun nufus. Membersihkan jiwa. Jadi membersihkan jiwa ni macam mana? Tarkil ma'asi lah. Tinggalkan maksiat. Tu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tinggalkan makan, tahan tak tahan? Tahan tak makan? Tinggalkan makan, tahan tak tahan? Benda hari-hari, tinggalkan makan. Hari-hari makan. Pagi, petang, siang, malam. Tiba-tiba kena tinggalkan. Tahan tak tahan? Tak tahan. Habis puasa tu 12 jam boleh tinggal. Di sini nak tunjukkan tuan-tuan bahawa kita boleh tinggalkan satu benda kebiasaan apabila itu adalah merupakan arahan daripada Allah Ta'ala. Jadi kita ni mentazkiyatun nafsi, siapa suruh? Allah Ta'ala suruh. Bukan ustaz suruh, Allah Ta'ala suruh. Bila kita pegang dia punya paksi dia tu, bermakna aku kena tinggalkan. Kenapa? Allah suruh. Baru boleh buat. Kan? Kalau kita kata kenapa tinggalkan? Ustaz suruh. Belum tentu lagi. Belum tentu. Kan? Tengok masa kuliah ustaz okey lah. Tapi bila sampai ke warung tengok ustaz ngokok. Memang payahlah nak ingatkan. Kan tuan-tuan? Contoh lah tuan-tuan. Contoh. Nak bagi contoh ya. Kan? Nanti dia punya bunyi dia. Alah nak buat macam mana ustaz buat 2 ke 5. Itu yang tak adik tu. Boleh faham tuan-tuan? Kita boleh meninggalkan kebiasaan apabila perkara itu adalah merupakan arahan. Arahan siapa? Allah Ta'ala. Kebiasaan makan pagi, petang, siang, malam. Tapi bila datang perintah Allah suruh puasa, kita tinggalkan makan. Kan? Tinggalkan makan. Tu. Bermakna kita nak membersihkan diri, kita juga kena tinggalkan juga. Arahan siapa? Bukan arahan ustaz. Arahan, itu yang saya maksudkan tuan-tuan. Saya ngajar, saya takkan membawa tuan-tuan kenal saya. Kena kenal Allah. Baru betul. Kalau kenal saya nanti lain jadi tuan-tuan. Taksub lah jadi dia. Kau tengok ustaz, semua ustaz je. Tuan-tuan kena ingat, ustaz ni pun ada jenis style tepung kastad. Faham tuan-tuan? Tu. Boleh faham tuan-tuan ni? Saya nak cerita ni cerita panjang tuan-tuan. Tapi 7 suku dah. Tuan-tuan, saya hari ni betul-betul memang minta maaf tuan-tuan. Saya ada tugas. Saya kena balik sampai Segamak ni 9:30. Kan? Jadi kira-kira pagi ni saya tengok tuan-tuan siapkan makanan, memang saya tak dapat nak makan lah tuan-tuan. Saya pergi, kalau tuan-tuan nak suruh saya makan, tuan-tuan bungkus bawa kat saya, tu senang. Tapi kalau tuan-tuan suruh duduk tu silat-silat pukul 8 baru keluar. Silat-silat kan saya pakai kereta terbang pula tuan-tuan nak sampai. Jadi saya tuan-tuan minta maaf lah, dia nak cerita panjang lagi ni tuan-tuan. Sebab saya akan cerita ni satu-satu ni, kitab ni, tuan-tuan kena kenal. Bila kita kata ta'arif tasawuf macam tu, kita kena tahu siapa yang cakap. Orang tu macam mana? Saya baru cerita pasal Imam Syafi'i, belum cerita Zakaria Al-Ansari ni. Jadi kita ceritakan datanglah tuan-tuan. Pagi ni cukuplah kadang tu. Itu pun saya rasa banyak dah tu. Entah tuan-tuan catat dia tidak tu. Kan? Tu. Kan? Catat tu satu hal. Kadang-kadang nak faham tu satu lagi. Kan? Bila nak faham tu satu lagi, lepas tu nak amal satu lagi tu. Tu. Jadi cukuplah kadang tu tuan-tuan.
Walaupun ringkas, saya rasa mudah faham dah tu, kan? Dan saya tidaklah mengatakan tuan-tuan tak pernah belajar. Tak. Saya kata pagi ni sebagai salah satu muzakarah, refreshing. Menyegarkan faham. Dulu tuan-tuan belajar dah. Cuma oleh kerana dah Alzheimer banyak, kan? Dah darah tinggi, kencing manis banyak, jadi lupanya lebih. Tu nak refreshing balik. Nak muzakarah. Sebab tuan-tuan bukan tak belajar, tuan-tuan belajar. Kan? Yang tak belajar tu mula-mula nak belajar. Yang dah belajar ni nak refreshing balik. Kan? Tapi saya ingatkanlah tuan-tuan, dalam dunia teknologi ni, belajar mana sekalipun tuan-tuan jangan tinggalkan tok guru. Faham tuan-tuan? Belajar tu biar ada guru. Jangan main belajar sendiri. Silap-silap tuan-tuan tak tahu pintu masuk mana. Kan? Tuan-tuan tengok kat surau ni, kan banyak pintu masuk. Kan? Tapi kalau tuan-tuan salah masuk, tuan-tuan jadi masuk kat mana? Saya contohkan, surau ni betul lah kan. Tapi dia banyak pintu. Tuan-tuan salah masuk, silap-silap tuan-tuan salah masuk kat mana? Tuan-tuan tengok pintu tu. Tuan-tuan masuk sana tu tempat orang perempuan, salah masuk dah tu. Tu walaupun kat surau. Tuan-tuan jangan main-main. Faham tak saya punya analogi dia tu? Kan? Jadi kira-kira tuan-tuan kena ada guru. Sebab tuan-tuan, walaupun tempat tu betul, kalau guru tak tunjuk, tuan-tuan salah masuk. Kan? Walaupun tempat tu betul, tapi sebab guru tak tunjuk, tuan-tuan memang masuk je. Silap-silap tuan-tuan duduk belah sana. Bila duduk belah sana, nanti orang tuan-tuan kan tanya, tuan-tuan ni perempuan ke khonsa? Boleh faham tuan-tuan pemahaman tu? Tu dia. Jadi kita kena ada guru. Apa sekalipun, biarlah ada guru, selamat. Kan? Jadi tuan-tuan, jalan ada guru dengan jalan seorang, mana senang? Tuan-tuan, tok guru tuan-tuan kan biasa waste tak waste. Map. Tu tok guru tuan-tuan jalan. Baru sampai. Tu tuan-tuan. Jadi baru sampai. Kalau map tak ada, tak menjajah cari. Kejap-kejap salah jalan, pusing balik. Salah jalan, pusing balik. Ini tuan-tuan, masuk surau, salah pintu juga. Tu nak kata apa? Tu. Nak kata bodoh, dah tua. Tu. Nak kata nyanyuk, mungkin juga. Tu. Jadi kesimpulan selamat, belajar. Kesimpulan selamat, belajar, kena ada guru. Walaupun kita hebat mana sekalipun, belajarlah kita, kena ada guru. Nak selamat. Supaya apa? Tok guru tuan-tuan bila duduk tengok kita jalan tak betul, dia tangkap kita punya tangan, sini, kan senang. Kan? Kalau degil sikit, tangkap tangan tak luput, tangkap tengkuk dia. Hey, sini, kan senang. Kan itu. Daripada jalan sendiri, silat-silat tuan-tuan langgut tangga lain, masuk longkang lain. Kan? Masuk surau tu. Kan masuk surau tempat baik, tapi silap masuk tangga tuan-tuan, dah lah jatuh kain koyak. Kan? Itu. Nampak tak cacat dia? Nampak cacat dia. Jadi guru tu penting lah tuan-tuan. Guru tu penting untuk apa? Untuk membimbing kita. Cuma guru yang paling solid, yang paling perfect ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak lain pada tu tuan-tuan, kita husnuzon. Husnuzon, sangka baik. Jangan tuan-tuan, payah tuan-tuan. Memang tak sampai fahamlah jawab dia. Kan? Tak sampai faham. Kerana apa tuan-tuan? Husnuzon ni penting tuan-tuan. Kata para ulama dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, bila kita ada husnuzon, walaupun kita ni tak baik tuan-tuan, tapi oleh kerana sangkaan baik tu, benda baik tu sampai kat kita. Tapi kalau kita mula-mula dah suuzon, memang tak sampai-sampailah jawab ni. Tuan-tuan, kita dah ikut jalan betul lah. Betul ke ni Asyah? Kita kata, betul ke ni? Padahal dah jalan dah tu. Kita kata, betul ke? Naik kereta api, betul ke kita ni sampai Batu Pahat? Kan? Dah naik kereta api ni, betul ke sampai Batu Pahat? Memang tak sampai lah. Kereta api memang tak ada ke Batu Pahat. Boleh faham tak saya punya pemahaman tu? Kalau tuan-tuan faham tu, senanglah tuan-tuan. Sekadar itu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa yaqinan sadiqan wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.